Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So hari ni di hadapan kita ni adalah Benda Chinchilla 500. Buat yang pertama kali singgah dekat channel aku ni, aku mohon jasa baik korang untuk like dan subscribe dan juga share dengan kawan-kawan yang tengah mencari enjin V-twin motor cruiser bawah RM30,000, dan kita bersama-sama berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di hadapan kita ni adalah Benda Chinchilla 500, sebuah motosikal cruiser untuk mid entry. Didatangkan dengan enjin V-twin 4-stroke 8 valve yang berkapasiti 475.6cc. Motosikal ni mampu menghasilkan sehingga 47 horsepower pada RPM 9000 dan juga 42 Nm of torque pada RPM 2000. Okey, jangan kata abang tak payung. Ni dah ada motor cruiser, korang komplain kata tak ada V-twin. Ni dah datang V-twin, takkan tak nak beli, tapi kena adjust sikit lah here and there baru bagi cantik. Aku nampak macam-macam boleh buat dengan motor ni sebenarnya, tapi nanti pasal harga nanti akan aku bagi tahu. Motosikal ni menggunakan sistem fuel EFI. Lepas tu valve train dia menggunakan double overhead cam. Didatangkan dengan 6 gear dan juga slipper clutch. Motosikal ni didatangkan dengan upside down telescopic fork, yang mana dia didatangkan dengan single disc brake hadapan dengan juga 4-port piston caliper di hadapan, dan juga menggunakan tayar jenis aluminium tube, yang mana dia pakai rim aluminium tube, tapi tayar ni baik mat. Tayar dia, untuk tayar depan dia menggunakan tayar 150, 80 dan 16, manakala dia datangkan dengan single port piston caliper di belakang dan juga ABS depan dan belakang. Disebabkan motosikal ni dia didatangkan dengan enjin V-twin, so dia belanja dengan korang untuk double barrel exhaust dekat sini. So bunyi dia aku boleh anggarkan, aku agak bunyi dia memang agak sedap lah. Dan untuk tayar belakang dia didatangkan dengan tayar bersaiz 180 65, 16. Lebar mat, nampak? Lebar gila. Tapi sebenarnya untuk belakang ni aku suka sebenarnya, sebab dia tak pelik sangat. So yang ini masih boleh dikekalkan, tapi kalau korang nak yang ranggi, korang nak yang ngam, ni aku rasa boleh buka boleh buka, tapi korang kena cari alternatif untuk korang punya signal dan juga korang punya lampu belakang ni, tail light dia. Dan untuk motosikal ni didatangkan dengan apa tau? Belting as a final drive. Ni tak tipu mat, ini pakai belting as a final drive. Dari segi tangki, dia didatangkan dengan tangki bersaiz 16 liter. Lepas tu seat height dia pula sekitar hanya 705 mm sahaja, dan berat dia adalah 215 kg. So, okey, ni lah untuk ketinggian aku 165 mm, dan kaki aku kat kedua-dua memang flat dekat atas tanah. Selesa gila, walaupun berat dia atas daripada 200 kg, tapi dia pakai forward control. Ada yang suka, ada yang tak suka. So, ni forward control. Okey, untuk abang ni, dia punya ketinggian dia adalah 170 cm. Korang tengok, dia punya kaki dia flat to the ground dua-dua belah. Ini memang feeling motor cruiser yang baik, dan juga dia menggunakan forward control mechanism untuk dia punya brake, foot peg dan juga gearing. Jom aku nak share dengan korang macam mana dia punya POV. Ni POV dia. So untuk dia punya button dia kat sini, semua hazard light, semua single button untuk hazard light, untuk lampu tinggi, signal, horn, lepas tu engine start dan juga kill switch. Aku suka sebab Benda ataupun Enforce consider untuk memakai ni N-bar punya side mirror. Aku memang suka lah, I'm a fan untuk side mirror jenis N-bar ni. Memang clear untuk kat belakang, memang baik. Dan ini adalah dia punya POV. Tangki dia 16 liter. Terasa agak macam Harley sikit, Harley. Dan untuk cruising, motor cruising ni amat penting lah untuk korang boleh adjust dia punya degree untuk dia punya handlebar ni. Boleh nak tolak sikit lah, korang boleh adjust. Dan meter dia datangkan dengan TFT meter. Tapi TFT meter ni korang tak nampak tau. Tak nampak kat mana button ni. Button dia dekat sini man. Tapi aku tak tahu macam mana. Okey, tapi motosikal ni datangkan dengan traction control dan juga ABS.
Dan jom kita tengok. So kunci dia kat sini. Just korang nak bagi korang view sahaja. Tapi ni bukan TFT meter aku rasa. Ni lebih kepada digital color meter. Okey, pembetulan, aku minta maaf. Ini bukan TFT meter. Ini umpama macam digital color pun ada. Sebab dia macam ni. So itulah dia punya meter. Yang ni untuk adjust. Aku tak sure macam mana nak adjust lah. Okay. Ini agak kurang lah. Bila dia buang meter button untuk button fizikal, dia letak dengan touchscreen ni, memang kurang sikit lah. Ini aku struggle sikit. Macam mana nak ubah. Kejap lagi kita akan review. Ni boleh tutup kat sini. Ini adalah paparan. Kita pusing belakang dia. Ni macam mana korang boleh tengok motosikal ni. Tiga warna, iaitu hitam, biru dan juga warna kelabu. Ini adalah bunyi dia, guys. Ini aku tak belas throttle. So ini ada bunyi dia, aku tak belas throttle. Untuk motosikal ni korang dah boleh mula melawat semua kedai-kedai pengedar yang terlibat, sama ada CF Motor, sama ada Best Bentley Shop dan yang sewaktu dengannya untuk booking motosikal ni. Berapa harga motosikal ni? Motosikal ni dilancarkan pada harga RM27,888. Dan ini dia punya seat dia. Aku lupa nak tunjukkan seat dia. Seat dia sebenarnya agak selesa lah. Cuma aku not a fan untuk cruiser yang forward control. Kalau ngam, kalau katalah dia orang boleh consider macam yang ni, ada brand macam, ada different brand yang mana kita boleh buka yang ni dan kita adjust dekat belakang. Lebih flexibility untuk kita sama ada tolak dia punya foot peg ni, sama ada forward control ataupun mid control. Itu aku rasa lagi ngam lah. So ni dia punya kunci. So itu saja lah guys untuk Benda Chinchilla 500. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.